Okey, setelah sekian lama dah tak update pasal RZ. Okey, macam ni lah RZ aku. Memang dah berpeluk, memang babuk. Okey. So hari ni bosan-bosan ni aku nak tukar pipe ni. Ni pipe lah. Pipe kontak ni. Aku nak tukar pada 3BS. Sebab sekarang ni orang dah start tukar pada 3BS. Okey. Jadi 3BS ni kalau kita tengok dah buat lah. Okey, dia punya tengkuk dia dah besar. Okay. Memang besar lah. Dia punya tempat masuk ni pun memang luas lah. So memang takkan keluar asap. Pakai kasket apa-apa pun takkan tak keluar asap lah. Jelas ke tak ni? Okey. So ni pun bau tengkuk dia ni pun dia dah masuk ikut. Dia punya ni dah masuk ikut tengkuk ni. So dekat sini memang kita dah besarkan lah. Aku dah buat ni dah lama dah. Cuma yelah baru nak pasang. Dia dah besar. Nampak? Membarai lah. Okey. Dekat sini ada kun. Okey, dalam dia ada kun. So dekat sini dia straight. Ni pun silencer straight dalam ni. Okey. Dan memang kat luar nampak standard lah. Okay. Jadi kat bawah dah memang kita besar dah. So dia punya lekuk kat sini pun dah tak ada lah. Okay. Jadi kita nak pasang lah dekat sini tanpa ubah apa-apa, tanpa ubah lubang exhaust kat blok ni, tak ubah apa, tengok apa jadi. Ini memang nanggam dah dengan pipe ni. Ini asalnya pipe, so jadi pipe senapang, tapi kita dah tukar silencer. Silencer bunyi dia memang slow sikit lah. Boleh tengok kat video-video sebelum ni. Okay. Jadi orang tengok je lah apa jadi, ngam ke tak ngam. So kalau tengok dekat aku punya kotak angin aku kotak angin aku tak ada tebuk apa-apa lah. Cuma just buka bahagian atas ni. So kalau aku tak buka atas ni, yang dalam dia semua dah ni lah, kosong lah. Dalam dia kosong lah, tak ada dah penghalang tu. So kalau aku pakai ni, pakai pipe ni, dia jadi senak. Jadi aku buka lah. So kalau aku pakai ni balik, kalau dia senak, aku mungkin akan pakai balik lah. Tengok macam mana. Siapa yang pakai pipe on tu nak tukar pada 3BS tipu-tipu, boleh lah tengok-tengok. Aku pun tak tahu, aku baru nak try. Okay. Vapor je.